Okey, saya mula tu saya berkhidmat minta polis lah masuk dalam pasukan polis di Malaysia pada tahun 77. Setelah saya berkhidmat dalam pasukan polis, saya pun telah beri nasihat pada anak-anak lah, sekiranya kalau nak belajar sungguh-sungguh. Kalau tak belajar, mintalah kerja yang sepadan dengan taraf kita punya kelayakan kita lah. Tiba-tiba saya beri semangat lah, polis ke tentera tak masalah lah. Tapi dah saya minat pada pasukan polis sehingga sampai ke cucu lah. Anak lelaki pun polis, iaitu Muhammad Khairul Izadi, sekarang bertugas di IPK Kedah lah. Kemudian yang kedua ialah menantu saya, iaitu Korporal Rosyadi yang bertugas di Sungai Senam lah, FIU Sungai Senam. Menantu saya yang seterusnya Korporal Asrul yang bertugas di IPD Yan sekarang ni. Kemudian setelah itu juga anak saya yang bongsu, dia pun telah minat polis. Nama dia Lance Corporal Nur Syazroni Atikah binti Mahfuzi, menerima pusat latihan di Pusat Latihan Segamat di Johor lah. Selepas tamat latihan, dia telah bertukar ke bahagian PJA Ceras Selangor di Brigade Tengah lah. Sekarang ni beliau telah bertukar ke Balai Polis Sungai Senam di Ipoh, Perak. Cucu pula telah ditawarkan berlatih di Pusat Latihan Air Hitam Jempol Negeri Sembilan. Sekarang ini telah pun berkhidmat di pusat latihan lah, sebagai jurulatih. Saya banggalah kerana anak, cucu, menantu terlibat dalam pasukan polis di Malaysia lah. Kerana polis ni sekarang ni cukup mantap lah dalam tugas-tugas untuk mempertahankan negara lah. Selama saya bertugas dalam pasukan polis, pada mulanya saya daripada rekrut, iaitu pada tahun 1977, saya telah berkhidmat di pasukan polis hutan pada masa itu lah, sekarang PJA lah, iaitu di Batalion 11 Pangkalan Cepat Kelantan. Telah masuk operasi di hutan Pahang, di Keruh, macam-macam lah peristiwa kita dapat, bertempur dengan pihak komunis dan macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah, Allah telah memberi kita umur yang panjang, kita selamat lah. Kawan-kawan saya sekali lah.